Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni rap pulang kerja lah, brother. Allah Akbar, Allah Akbar. Pulang kerja. Kau ni karang nak juga masuk. Padahal aku kat sini tau. Ni lagi seko. Nampak tu. Kenapa berhenti sini lah, Mat? Ya, cincang lu boleh. Aku nak jalan baik. Baiklah Abang Ali ni. Gila kuat siap bunyi. Oh, hari tu ada orang komen kat video aku, suruh cakap, dia cakap dekat tempat-tempat jam janganlah laju-laju, so control sikit bro. Ya doh, thank you doh for the nasihat. I really took it seriously lah. Ya doh, kadang-kadang lupa diri lah. So sekarang ni aku akan tunjukkan cara pemanduan yang paling berhemah sekali aku pernah buat. Sini jam ni. Kan kau cakap tak apalah, alang-alang pun aku dah tersalah jalan ni. Aku nak straight dia tadi, lalu jalan Ampang tu. Ni aku payung lah, jalan biasa yang aku selalu jalan. Payung pemanduan yang paling berhemat sekali. Tengok belakang. Okey, cilok. Nampak tak? Begitu mudah. Kalau macam ni tak muat bro. Okey, ni muat. Kereta ni tidur. Terus tu boleh ke keluar jalan, keluar depan KLCC balik? Aku rasa boleh kot. Tapi tak apalah. Macam aku cakap tadi, kita nak belanja kan. Cara pemanduan berhemat. Saksikanlah. Saksikanlah. Ui, sengit-sengit kepala berada ni. Okay, kita slow and steady. Slow and steady. Tak jam bro. Merah. Okey, tak laju. Sorry. Okey, kau nampak depan tu, muat tak? Muat kot. Muat je bro. Untuk orang macam aku ni, muat je. So kita akan terus. Lepas tu kita akan U-turn keluar jalan Ceras ke jalan Ampang balik. Jalan Ceras lah Ceras tak jam sangat. Seronok brother. Weh, kalau korang yang tengah fikir-fikir nak beli motor ni, beli je dah. Sumpah aku cakap. Dah bercakap jeril kan. Sumpah ya Allah. Aku tak bawa motor sehari ni, sumpah rindu kau tahu tak. Tak bawa motor ni sehari, dia macam rindunya macam tu lah. Macam kau rindu kat girlfriend kau. Aku tak ada girlfriend, so rindu kat motor je lah boleh. Macam perempuan je.
Perempuan bro. Ni ZX-10 lama ke lagi? Ke ni Syak Sendu lah. Yo, Syak Sendu. Syak Sendu. Macam tu lah. Yang seronoknya yo. Ayah perempuan. Menyesal juga ayah keluar di sini. Tengok belakang. Motor ni panas bro. Slow. Tak boleh siap. Sorry. Aku dah berkicau ni. Jangan buat selalu macam tu. Bahaya Mat. Tapi aku tahu sebab aku dah potong Muhammad tu laju sikit tadi. So boleh lah. Oh gila. Ini akan menjadi video yang sangat membosankan. Tak apalah, korang layan je lah aku buat jalan. Buat jalan jam pula. Buat layan-layan jam ni. Selagi boleh potong, kita potong. Tengok belakang dulu. Potong kiri. Okay, baru masuk. Sebab kadang-kadang kat lane kanan ni kan, sebenarnya yang buat motor slow bukannya kereta himpit ke apa. Kadang-kadang orang yang bawa kat lane ni yang slow. So aku tak nak salahkan orang yang biasalah orang tua kan, pakcik-pakcik ke kan. Tapi benda ni dia macam common sense lah. Orang cakap common sense. Kalau dah tahu, kalau laju macam ni tak apa bro. Ni okey lagi, acceptable lagi. Untuk kau layan-layan jam ni. Buatnya dia bawa 40, 30 lane tengah ni. Woi, masak Mat. Macam kalau kau nampak lah ujung sana, ada satu motor yang slow, jam dia sampai sini. Macam tu lah lebih kurang perumpamaannya brother. Tapi nak buat macam mana kan, bukan kita seorang je pakai jalan raya ni. Berjuta orang pakai. Orang lain pun bayar road tax juga. Road tax kena guna dengan jalan raya. Road tax, cukai jalan. Yelah kan. Road tax tu lah. Sumpah doh, bawa insurans semua aku tak tahu doh. Nak kira apa benda yang dia cover, apa yang tak cover. Macam gitu pun aku pening lagi. Biasalah umur baru 18. Betul tak? Even rumah kau tengok kereta ni, main masuk je. Dia tetap nak masuk. Memanglah kita boleh break. Entah, kadang-kadang aku pun, sebab kalau dah kau fed up tunggu kat lane ni kan, nak ke kanan motor sambung-sambung. So nak tak nak kau kena paksa juga. Betul juga kan? Betul. So kesimpulannya adalah kena ada timbul rasa je. Tapi yang kes selalu orang marah tu, bagi signal memang bagi signal. Dia tekan sekali, tap, terus masuk. Kau ingat apa? Brake ni memang boleh tiba-tiba stopkan motor ke apa? Mana boleh bro. Ni yang bikin panas ni. Memang tengah panas pun sekarang ni. Berkicap aku ni. Aduh. Oi, cantik tu kondo tu. Bila ada ni? Tak perasan pun. Padahal daripada sekolah lagi aku keluar sini. Baru gini. Berkicap bro, berkicap. Allah. Macam ni kan. Santai lo, dia santai. Lagi dia masuk. Oh betul. Janganlah bagi sini terus masuk. So kalau korang tengok video Yu Senpai tu, yang dia ada macam belaga sikit lah dengan kereta tu. Bapa, bagi sini terus masuk. Itu time hujan tau. Sebek lah motor saya ni. Ada ABS, ada segala function yang ada lah kat motor ni. ABS ni membantu tau untuk korang, especially time hujan tau. Sangatlah membantu tau. Aku dah beberapa kali emergency brake dekat
hujan, time hujan lah kan. Tapi bukan sebab aku nak accident elak kereta ke apa. Alhamdulillah lah tak ada benda lah tu. Cuma aku elak lompat air yang dalam gila. So aku pun tak tahu lah aku punya sense untuk tekan brake tu kuat gila. Tapi aku pelik lah, motor tu boleh berhenti dengan smooth. Macam tu. Smooth lebih kurang lah. So ABS tu sangatlah function So ini baru brake standard bro. Kalau motor-motor besar yang brake dia Brembo, apa lagi Tokiko. Tokiko aku main sebut je tak tahu. Weh, korang mesti bosan tengok video ni. Wah, slow. Kita potong macam ni. Ada polis, takut. Auto slow bro. So kereta ni dah lama bagi signal, tapi aku dah tak boleh nak brake. So aku jalan je. Allah, ni bahaya kalau tantang kona ni kan, tiba-tiba kereta nak masuk kanan. Oh, cukup bahaya. Nampak kan? Macam ni kan. Saja je. Padahal jauh lagi. Bunyi macam dah dekat lah kan. Ui, jam teruk lah kalau pukul 6. Aku selalu keluar office lambat. Tak adalah jam sampai ke sini. Gila. Mari. Dia punya meletup gear shifter sedap kan. Tak macam third party punya gear shifter. Tengok kita ni, tak mana-mana duduk lane je tau. Ni kita masuk kiri. Laju sikit. Okay guys, aku rasa sampai sini dulu. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tu subscribe, like and share. Ciao, see you in the next video. Ralu.